Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut ialah merupakan panduan untuk guru jadual waktu. Okey, bila guru jadual waktu masuk dalam sistem ni, iaitu di portal pembina jadual, maka ini ialah dashboard utama yang mana dia akan memaparkan senarai guru. Kalau macam kat sini boleh nampak senarai guru sesi pagi dan senarai guru untuk sesi petang, dan dia akan tengoklah kat sini berapa senarai beban tugas guru tu, berapa banyak kelas aktif, dan inilah purata beban. Okey, yang ni dalam sistem untuk sekolah saya. Jadi boleh tengoklah kat sini sesi pagi dan sesi petang. Okey, kita pergi pula ke bahagian tetapan. Okey, bila nak menetapkan sesebuah jadual tu, maka kita kena tengok kita kena tetapkan dulu sama ada sekolah itu satu sesi atau dua sesi. Macam sekolah saya dua sesi, dan kita terus setkan masa cuti. Macam sekolah saya kumpulan B, Negeri Johor. Okey, dan kat sini kita boleh tetapkan sama ada setahun satu tu nak sesi mana. Okey, jadi macam sekolah saya tahun 1 sampai tahun 3 sesi petang, manakala tahun 4 sampai tahun 6 dan prasekolah sesi pagi. Okey, bila dah buat tu boleh klik pada simpan tetapan sesi. Kemudian kita pergi pula pada tetapan slot masa dan kelas. Okey, yang ini kita boleh setkan nama kelas. Nama kelas macam saya ni lah, Al-Biruni Farabi sampai Zahrawi. Dan kenapa ada Al-Farabi dan Mawadi ni, sebab yang ini untuk cikgu yang moral. Macam sekolah saya ada murid moral, jadi akan combine lah dua kelas ni. Dan ni lah untuk makluman dalam sistem dia. Tahun 1 ada berapa kelas, tahun 2 ada berapa kelas dan sebagainya. Okey, dan ini pula ke tetapan slot masa. Okey, tetapan slot masa, kalau macam sesi pagi bermula dengan 7 suku sampailah pukul 1:05. Lepas tu kita pergi pula pada sesi petang. Sesi petang daripada 1:10 sampai pukul 6 petang. Okey, kemudian kita pergi pula pada tetapan masa rehat. Ini kenapa kena buat tetapan masa rehat? Sebab yang ini untuk supaya blok masa untuk setiap tahun tu dia tak masukkan subjek mengajar masa rehat tu. Sebab tu tetapan masa rehat perlu dibuat. Okey, contoh kalau macam tahun 1, dia bermula dengan 2.40 sampai pukul, dia slot masa keempat lah. Manakala tahun 2 dengan tahun 3 dia slot kelima. Kemudian kita klik simpan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada acara yang tetap. Okey, sebagai contoh, kita ada dalam jadual yang mana untuk satu slot masa, contoh macam perhimpunan. Perhimpunan akan kita blok lah, satu blok masa tu. Dan untuk sesi pagi pula, sebagai contoh, mungkin ada sebagai contoh, hari Isnin, slot perhimpunan. Dan sebagai contoh, macam sekolah saya hari Selasa. Hari Selasa, blok yang pertama dengan blok yang kedua ada 1M, 1S, satu murid satu sukan. Jadi tambah. Dan masa kedua pun satu murid satu sukan. Lepas tu hari Rabu. Kalau hari Rabu pukul 12 co-curriculum. Ada co-curriculum. So kita klik tambah kat sini, dia sampai balik. Okey, kemudian kita klik simpan tetapan. Okey, so blok masa ni dia akan di-lock lah. Dia takkan bagi subjek. Okey. Kemudian bila kita klik kat sini, dah kita klik pada sesi tetapan guru. Kat sini kita boleh
setkan nama guru, siapa yang sesi pagi dan siapa yang sesi petang. Okey. Okay, kemudian bila dah klik ni, simpan tetapan guru. Okey, maka selepas tu kita pergi kepada agihan beban. Okey, di agihan beban ni sangat senang. Okey, sebagai contoh, okey ni ada dia agihan subjek, ada sesi pagi dan sesi petang. Okey, sebagai contoh saya pergi ke sesi petang. Okey, contoh kalau macam saya, okey, kita setkanlah cikgu tu ajar subjek apa dan berapa masa yang diperuntukkan. Okey. Dan kat sini pula ada halangan hari. Contoh ada cikgu yang dia tak boleh ajar pada hari tersebut sebab mungkin dia ada satu program yang kekal untuk hari tersebut. Jadi boleh setkan. Okey. Dan boleh tengok juga dekat sini analisis capacity. Okey, sebagai contoh kita boleh tengoklah kat sini yang mana kelas tu masih ada ruang masa ataupun tidak. Sebab tak sepatutnya ruang masa tu ada. Sepatutnya setiap had masa, kira had masa 44, had masa tu penuh untuk seminggu. Okey. Kemudian kita beralih pula kepada bila di agihan subjek dah selesai semua, kita pergi ke bina jadual. Okey, sebagai contoh bina jadual kat sini ada sesi pagi, ada sesi petang, dan ini ialah versi draft. Dalam sistem ni cikgu jadual tak perlu nak save masuk dalam komputer, hanya perlu save dalam ini saja. So boleh buat versi sejarah. Contoh kita boleh buat versi contoh volume 1. Okay, bila kita klik simpan versi ni, okay, maka ini ialah versi 1 dan kita boleh save. Kemudian kalau rasa nak load semula, muat je, klik muat, maka dia akan adalah. Okay, sebagai contoh kita tengok sesi petang, kita dah buat semua kan, kita tekan klik jana je. Okay, tapi sebelum tu kita boleh set peraturan dulu. So, okay, contoh sesi petang, okay, ada berapa subjek sehari limit. Dan ini halangan guru lah macam saya cakap tadi. So ada 2 tempat. Okay, sekarang kita klik jana. Okay, penjanaan selesai. Kalau tengok sebab tadi saya buat satu je kan. Okay, jadi kat sini inilah dia akan ada senarai nama. Okay, sebagai contoh sebab saya ajar 5 kelas ni, nampak? Dia akan letak kat sini, dia akan jana secara auto lah. Dan andai kata kalau rasa macam tak sesuai lah dia kat sini, kita boleh drag and drop je, nampak? Nampak? Dia akan beritahu. So kita boleh tetapkan kat mana. Contoh tidak boleh tengok, tidak boleh letak, sebab inilah yang bagusnya sistem ni, kita boleh dia akan terus real time. Dia akan tengok kat mana kita sesuai letak. Okey. Jadi inilah, yang ni untuk kelas. Dan kita tengok pula untuk guru kat sini, guru. Okey, contoh macam saya tadi, Muhammad Syazwan. Okey, ini ialah saya punya contoh jadual kelas saya, jadual kelas yang saya ajar. Dan sebagai contoh, saya rasa macam sangat busy ataupun sangat sangat padat, maka saya boleh adjustkan sikit. So dekat sini kita boleh tengok. So saya akan adjust sikit. Kat mana yang saya boleh ajar, ataupun cikgu tu boleh ajar. Okey. Dan bila dah selesai, contoh bila dah selesai, dah jana apa semua, dan kita rasa boleh untuk save, so kita akan save. Jadi nak save, so kita contoh volume 1 tadi kan. Okay, kita padam dulu. Okay, macam tadi kan. Okay. Okay, saya
Okay, ni saya nak save. Saya nak save di sini. So, saya tekan balik volume 1. Volume 1 atau draft dulu. Okay, volume 1 draft. Simpan buat sini. Okay. So, nanti okay, bila dah save ni kan, contoh kalau keluar balik, so bila kita nak masuk balik, kita cuma muat je. Muat. So, dia akan load balik semua setting yang kita dah, semua jadual yang kita dah buat lah, yang kita dah jana. Okay, bila dah selesai, ada dua cara nak bagi pada cikgu. Yang pertama, klik je edit jadual dan klik edar ke semua guru. So, bila klik ni edar ke semua guru, semua jadual akan masuk terus ke dalam jadual MyRPH cikgu masing-masing. Okay. Ataupun boleh edar secara individu. So, klik pada sini, klik guru, mengklik guru mana, so kita klik je edar individu. So, kalau klik, dia akan masuk lah. Tengok, tindakan ini akan menggantikan jadual sedia ada dengan guru first ni dari pembina jadual. Okay. Itulah dia. Okay, jadi bila dah, ataupun satu lagi, boleh cetak juga. Okay, contoh cetak, contoh jadual guru. Kita boleh ni lah. Contoh, ni jadual. So, kita boleh setkan juga sama ada nak papan analisa ataupun tidak. Macam saya syorkan lah papan analisa. So, cikgu boleh tak tengok lah apa yang dia dapat. Apa-apa subjek yang dia ajar, berapa masa dan berapa kelas dia ada. Inilah dia secara ringkas portal pembina jadual untuk dalam sistem MyRPH ni. Okay. Itu saja. Sekian, terima kasih.